Hai guys, bertemu lagi kita dalam video channel Perantau Warrior dan pada kali ini saya ingin berkongsikan satu topik yang cukup menarik, iaitu topik mengenai sejarah pertaruhan nombor loteri 4D di Malaysia. Dari awal kemunculannya sehingga ke hari ini, industri loteri 4D terus berkembang dan menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat kita. Jadi, bagaimana semua ini bermula? Jom kita selidik asal-usul dan sejarah awal loteri 4D. Permainan loteri bukanlah perkara baru di Malaysia. Ia sebenarnya telah diperkenalkan sejak zaman penjajahan British sebagai cara untuk kerajaan mengutip dana daripada masyarakat setempat. Tetapi, sistem pertaruhan 4D yang kita kenal pada hari ini bermula pada kira-kira sekitar tahun 1968 sehingga 1969 apabila syarikat Magnum 4D menjadi entiti pertama yang diberi lesen sah oleh kerajaan untuk menawarkan pertaruhan nombor. Pada waktu itu, ramai yang melihatnya sebagai hiburan dan peluang untuk memenangi hadiah wang dengan cara yang mudah. Namun, ia tidak terhenti di situ. Perkembangan industri loteri 4D. Selepas kejayaan Magnum 4D, syarikat lain seperti Sport Toto dan Damacai turut muncul. Hal ini telah menjadikan industri pertaruhan nombor semakin besar. Kini, cabutan dilakukan 3 kali seminggu, setiap hari Rabu, Sabtu dan Ahad. Dengan perkembangan teknologi, pertaruhan 4D kini lebih mudah diakses melalui platform dalam talian. Bukan itu sahaja, sistem jackpot seperti 4D Jackpot dan Supreme Toto turut diperkenalkan bagi menawarkan hadiah yang lebih lumayan kepada pemenang yang bertuah. Isu dan kontroversi. Namun, di sebalik popularitinya, pertaruhan 4D juga menimbulkan pelbagai kontroversi. Ada yang mengatakan ia menggalakkan ketagihan judi dan menjejaskan ekonomi keluarga. Dari segi agama pula, ia sering menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah untuk mengawal industri ini melalui sistem pelesenan dan penguatkuasaan yang lebih ketat. Situasi terkini dan masa depan 4D di Malaysia. Pada hari ini, walaupun industri 4D terus berkembang, ia berdepan cabaran baru di mana ada banyak pertaruhan haram dan perjudian dalam talian tanpa lesen. Persoalannya sekarang, adakah masa depan 4D di Malaysia masih cerah? Kesimpulannya, jadi itulah sedikit sebanyak sejarah pertaruhan nombor loteri 4D di Malaysia yang sejak dari dulu hingga sekarang. Apa pendapat korang? Adakah ia satu bentuk hiburan atau hanya satu perangkap ketagihan? Kongsikan pandangan anda pada ruangan komen di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak konten yang menarik. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.